Bang, saya nak trade in PS4 lelaki saya ni boleh? Boleh. Nak try juga, beli tak nak? Sini memang tengah banyak offer, jangan masuk lah. Masuk. Bang, pintu. Buka dah sini. Bang, ni banyak game apa ni? Kau tahu anda baca kan? Dia apa? PS4. Ha. Bang, saya nak trade in yang ni bang. Dah lah trade in. Kurang-kurang ambil lah combo. Tapi nak trade in, bajet berapa nak tambah? Yang murah-murah ada bang? Murah apa ambil yang ni nampak full set dapat sekali dengan bag. Apa ni? So PS ni awak nak tukar ke PS5 kan? Saya try boleh? Try dah memang kat situ untuk try. Bang, bila nak tukar PS4 saya tu? Tengok Nintendo dulu boleh tak? Aku tahulah kerja aku. Tengok Nintendo dulu. Tapi saya nak trade in bang. Benda ada combo kot. Kalau tak nak tengok, pergi main. Main? Bang, saya tak reti lah main game bola ni. Ni, dah set up. Try je, bukan kena bayar pun. Saya tak reti. Main je. Game yang saya boleh main ada bang? Ni, ambil Mario. Bang, ni ke PS5 saya trade in tadi? Ya, ni yang PS4 tadi. Saya bawa balik Trade in kan? Bayar dulu. Tambah duit sikit. Okey, tak apa lah. Tambah sikit je dapat PS5. Ni awak parking kat mana ni? Baik juga abang ni Bang, Gen Saudi ni kat Shah Alam kan? Shah Alam ada, Johor pun ada. Nanti apa-apa, memang tim kita akan guide A to Z. Bagi tahu je. Sampai ke kereta bawa. Terima kasih bang. Buka bonet.